Ui, besar tu. Hai sikit. Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. Hai, apa khabar Komang? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak review hotel legend yang paling besar kat Anyai. Ini dia Komang, Hangsa JB Hotel. Lepas tu ala-ala dah kemari, aku nak explore sekali kawasan-kawasan menarik dekat Anyai ni. Jom, follow aku. Dah pastikan kamu tengok video aku sampai habis, okey? Let's go Komang. Sebelum kita orang nak terus shoot kat Anyai, aku nak singgah makan dulu dekat salah satu kafe yang sangat estetik dekat area Sadau ni. Lebih kurang 14 km daripada Danok. Ini dia Komang, Hoko Cafe and Eatery. Jom tengok macam mana rupa kafe dia. Tengok Komang, dia punya kafe, ya Allah, cantik. Ni kafe besar sampai ke belakang. Tapi kat sini pun dah cantik bang. Jom tengok dia punya area belakang. Kau tengok dia punya setiap section dalam kafe ni. Every corner kat sini kan boleh OOTD. Kita rasa lauk dia, ni antara menu yang kau order lah. Tom yum seafood, ada apa nama ayam goreng cashew nut dengan apa nama sotong salted egg. Kita rasa sikit masak-asap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mentiup sikit, panas. Sedap tom yum tu. Dia nampaknya tak pedas, tapi sebenarnya pekat dan full of flavor. Ni dia punya yang ayam cashew nut tu. Pedas. Sedap manis. Dan sekali aku nak rasa dia punya sotong masak apa tu, salted egg. Bismillahirrahmanirrahim. Sotong sedap bang. Dia punya rencah salted egg dekat sotong tu sedikit kering tapi disalut rata tau. So boleh rasa dia punya rasa salted egg dekat setiap penjuru sotong. Abang try dia punya dessert pula, cream brulee. Macam menarik, ada buah strawberry, ada blueberry. Nampak so tempting dia punya cream brulee dia. Pecah tau. Pecah punya gula kat atas tu. Kita rasa tengok Bismillahirrahmanirrahim. So good. Orang kata finishing yang cantik lah. Selepas makan makanan yang sedap dengan dia punya kek cream brulee pun sedap juga. So nice. Okey, aku dah parking dah. Parking ni okey tak? Banyak kat ruang kosong. Atas ada, bawah ada. Jom kita ke lobby dia. Nak daftar terus.
lobby rumah. Ingat kan belah bawah. Rupanya sama level lah lobby dia. Hai, selamat petang. Nak check in ya? Ada ramai check in bang? Ramai. Oh ya ke? Oh ramai. Boleh? Saya kira Okey, boleh? dekat 3. 3 Alright. Okey, terima kasih. Okay, jom. Kita masuk ke bilik dulu. Jom. Minta maaf kita orang ramai. Okey, ni kak bilik kita. Jom masuk dulu. Bilik yang pertama kita orang dekat sini. Bilik sebelah tak siap ni. Ni rumah bilik dia. Nama bilik dia master bedroom. Tak pasal lampu ke ni? Jaga pasal lampu dia. Kalau korang tahu dia punya info detail dan harga bilik yang aku stay ni, korang boleh refer dekat description di bawah video aku. Aku ingat kan katil Queen punya king. Oi, puas hati bang, besar katilnya. Kalau korang perasan dia punya design dan layout bilik aku stay ni, dia design klasik tau. Tapi aku perasan dia punya perabot, dia punya kerusi, dia punya lantai still well maintained dan nampak bersih dan kemas. Tu yang aku suka lah pasal hotel ni. Okay, tanpa membuang masa, kita start dekat belah belakang ni. Area sini lah. Area almari. Ni mini fridge bawah ni. Lepas tu dia tak ada drink amenities tau. Dia cuma bagi gelas dengan kettle. Lepas tu almari di sini lah. Almari ada extra pillow atas. Hanger semua ada lah. Dengan dia punya laundry punya bag. So itu je lah. Oh ya, sebelum terlupa. Dia punya dalam mini fridge dia ada dia bagi ni 2 air botol kat sini lah. Jom tengok bilik air dia. Okey, buka sikit pintu lalu Okey, lengkap semua ada Ada toiletries ada. Dia punya bilik air dia tak luas sangat. Dia sedikit compact bilik air dia. Lepas tu yang penting ada bathtub bang. Nampak Ada bathtub macam-macam. Walaupun bathtub dia sedikit kecil, tapi kalau macam nak berendam kat sini, lepas lah. Tak ada masalah. Set editor. Komplit lah bilik air dia. Ni aku tunjuk bilik kedua aku. Kalau pasal dia punya design, layout semua sama. Tak ada beza. Cuma bezakan dia punya katil ni. Dia bagi 2 katil single. So nama bilik ni twin bedroom. Untuk bilik ni punya connecting room punya pintu, ni dia. Dia boleh direct connect dengan aku punya bilik master bedroom lah. So itu je lah. Lepas tu sebelah ni dia punya TV. Nampak yang kecil bang, tapi smart TV tau. Boleh tengok YouTube dengan Netflix yang macam-macam. Jom kita test duduk sikit atas tilam dia. Tilam single bilik kedua aku ni. Okey, selesa bang. Alhamdulillah selesai aku punya room tour dekat Hansa JB Hotel. Kejap lagi tengoklah aku nak pusing-pusing di kawasan hotel, tengok apa lagi fasiliti yang ada. Lepas tu macam biasalah, kita nak pusing-pusing hanyai lah, tengok apa lagi tempat menarik aku belum explore lagi. Aku dah banyak kali punya hanyai lah, tapi rupanya banyak lagi tempat lain yang aku tak explore lagi. So nak kena check balik mana yang tak pergi lagi, kena pergi. Jom kak, kita pergi 7-Eleven. 7-Eleven dekat je rumah, betul-betul depan hotel. Jom. Aku semua nak beli plug bang. Aku punya plug yang international punya plug udah tertinggal. Kenalah beli lain. Hati-hati kak ikut tepi je. Kereta masuk ni. Ni ada rumah 7E dia. Depan hotel je. Memang senang gila. Yo. Lagi? Oh, burger. Oh, star. Akak beli apa kak tengok? Amboi, saya beli mangkuk. Dahsyat. Mangkuk apa ni? Mangkuk ni. Sinchan. Allah. Dengan sosis lah. Okey. Tak ada bakul. Tak ada bakul. Ini bakul. Tak banyak barang kami tu. Tak buat tangan kan jatuh kan. Okey. Thank you. Okay, Dam. Dia punya barang. Letak harga sekali. Mok jeli apa pula orang beli ni? Mestilah halal. Astaga. Sedap. Banyak jeli. Okey dah. Lagi nak beli apa? Itu je. Itu je Okay, jom bayar.
Untuk makan malam ni kita orang makan dekat Roti di Forest. Ni antara makan halal yang famous juga lah. Dia sebenarnya famous dengan roti tau. Macam-macam roti ada jual kat sini. Selain daripada tu, dia ada lauk-lauk juga. Tom yam, nasi goreng, celup tepung, kerabu, bubur pun ada. Pendek kata macam-macam lah dekat sini. Macam kita orang ni lapar, memang tak mencari roti lah, memang mencari nasi je lah. So datang sini makan nasi je. Anak-anak dia orang makan roti. Dia makan ringan-ringan je. Yang suka manis-manis kan. Biasa daripada budak. Sedap ni kan? Ya. Hai, selamat pagi kau semua. Aku baru pergi breakfast ni. Jom, tengok apa yang menarik breakfast kat sini. Oh, ramai biasalah tu. Hari weekend kan? Oh, besar restoran dia. Jom tengok menu apa yang ada kat sini. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I. Mau kita makan tu. Ini antara menu yang aku ambil lah. Menu dia simple je. Tapi nampak sedap. Ada nasi goreng, ada herb rice salad, ada sayur, ada semua standard lah. Lepas tu bubur kena ambil lah. Bubur ayam ni. Saya campur dia punya bahan-bahan ni dalam ni. Macam menarik Kalau kat Thailand ni dia punya bubur antara benda yang paling sedap lah. Kalau datang kemari, wajib rasa lah bubur dia. Jom kita makan tu. Nak rasa dia punya nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun hanya nasi goreng sayur tapi ada rasa lah. Macam nasi goreng Hailam lah rasanya. Ni sayur dengan dia punya fishball. Oh, dia rasa tom yum. Tapi dia digoreng kering tau. Tapi rasa tom yum kuat. Ni sayur dia. Menarik tak? Ni aku nak try dia punya herb rice salad dia. Dia dicampur bihun, mangga pun ada. Wish, nampak macam menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak campur dengan serbuk udang kering tu. Lagi menaikkan rasa kerabu ni. Dengan mangga bihun tu memang kena lah. Dengan timun semua. Ui, toge dia crunchy tau. Ui, layan. Ni aku nak rasa dia punya bubur pula. Aku dah rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok besar-besar ayam dia. Ui, dia tak sedap bubur That one night we'll always have that sunrise. Sebelum kami keluar jalan-jalan, aku nak singgah makan tengah hari kejap dekat Hansa JB ni. Nak makan lunch buffet. Ni dia koma. Dekat restoran sama juga, dekat Palm Court. Dia punya kiraan dia satu kepala 199 baht saja. Sangat murah Dia berkurang RM25 lah satu kepala. Murah. Dengar cerita banyak menu menarik kat sini. Jom tengok. Ni ramai orang Thailand. Sebab orang Malaysia tak tahu. Ramai tak tahu Okey, baik. Jom tengok lauk-lauk dia. Ini kau sama Thai. Hai. Lako. Yang seronoknya buffet kat sini kau boleh makan dari pukul 11 pagi. Dia kira dah makan tengah hari lah 11 pagi tu. Sampai pukul 9 malam bang buffet ni. Dia akan top up non-stop. Maknanya berapa jam tu bang? Dekat setengah hari yang makan buffet sini. So kalau macam kau dah stop makan, nak turun makan lepas ni pun boleh. Tak ada masalah. Dia unlimited. Boleh makan. Yang penting buffet kat sini halal kau. Jangan risau. Boleh datang ramai makan kat sini. Tak ada masalah. Dia punya manisan macam menarik bang. Red Troubles in coconut milk.
Tengok macam dah kokoh dah. Ui, colourful bang. Dekat sini siap ada beef stick bang. Di mana kan beef stick ya? Ni dia koma beef stick ni. Ui, macam-macam. Ini wajib try ni. Ada makan apa Dam? Ayam goreng Ayam goreng. Oh ni ada kuah kari ada ambil. Sedap tak nasi dia? Ya. Yeah. Ayam goreng dia okey ke? Okey ya. Bila habis kenyang makan pagi tadi, sambung pula makan tengah hari kat sini. Hei Allah. Ikut dia punya menu dia macam-macam ada bang. Berbagai. Especially dia punya beef stick lah. Ini aku tak sabar nak rasa ni. Ini dia punya core dia. Lain tu biasa lah, lauk Thailand lah. Itu pun kena rasa juga lah. Jom kita rasa tu lauk-lauk kat sini. Atau rasa dia punya apa nama? Ini beef curry ni. Jumpa makan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Ni lembut. Kari daging ni. Kari tu okey. Dia tak pekat sangat. Ni light-light je kuah kari dia. Ni aku rasa dia punya apa nama? Dia punya beef stick dia bang. Ni tak sabar nak rasa dari tadi ni. Bila dia potong tu macam lembut stick dia. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lembut Adam. Lagi lembut gila bang. Puas hati. Dia guna sos mushroom tu. Memang sedap lah. Rasa sikit ayam tu. Sedap ayam berempah. Tadi dah habis. Yang ni baru top up tu. Tu dia ambil tu. Full of flavor. Walaupun ayam goreng biasa. Awak try apa nama? Rice tu, rice vermicelli. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dah pula. Dia punya buah lemak ni. Campur pula masalah sayur ni dengan kacang panjang, dengan toge pula crunchy. Okey. Ayan. Ni dia punya sontam ni. Datang sini tak akan sontam, tak sah. Kita rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sontam ni memang sedap lah. Rasa masak-masak ni. Campur jagung, sayur, mangga, kacang. Memang orang kata pelengkap lah. Lengkap makanan kat sini. Aku tengok dia punya manisan pun nampak menarik bang. Ni antara yang aku nak cuba lah. Dia punya banana pancake. Cuba tengok. Banana pancake ni ada kelapa atas bang. Kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Banana pancake kan? Elok, lembut, manis. Ni tea custard. Masa tengok sedap tea custard ke. Dia ada rasa sedikit rasa tea, tapi lebih kepada rasa custard lah. Lemak-lemak manis. Kalau kat Thailand dia punya manisan memang antara yang the best lah. Aku minat lah. Alhamdulillah aku dah sampailah dekat Songkhla Old Town.
So kat sini kalau macam kat Malaysia tu macam ala Chinatown lah. Chinatown KL ataupun Jonker Walk Street dekat Melaka. So dekat Sound Club Old Town ni, sini lah rupa dia. Ada banyak kafe. Lepas tu dia punya kedai-kedai cendah hati kat tepi jalan ni. Dia punya jalan dia macam narrow je. Tapi banyak pop-up menarik yang kita boleh buat OOTD. Dia punya apa tu? Bangunan-bangunan yang klasik semua dekat sini lah. Macam-macam lah ada kat sini. Jom kita tengok sama. Ni salah satu kedai yang viral jugalah. Moon Donut. Kecil-kecil je. Okey lah. Oh, cokball tinggal Cokball ada. Baseball. Oh, mix habis. Akak mix ball dah habis. Yang ni glaze ball dah, yang gula biasa tu. Tengok. Bola gula biasa ada. Dengan coklat ball dia. Yang lain dah habis dah. Nak try tu. Saya nak coklat ball tu dengan glaze ball satu. Punya coklat ball Dia rasa sikit. Dia macam donat tapi cuma dia salut coklat okey. Adam ni donat apa? Sedap. Rasa sikit dia. Sikit. Tak. Okey tak? Macam donat bulat lah, donat ball lah. Kita tahu gula kan. Okey lah. Lembut donat dah. Udah hujan pula kamu kat luar. Tapi sementara tu, kita nak tunggu hujan sidang, kita pergi kena kopi dulu. Ini nama dia black orange semua. Kita kacau sikit Aku datang sini mana-mana lah. So kat Thailand ni, aku mesti nak cari yuzu americano ataupun kopi O yang ada macam campur-campur buah sikit lah, lemon ke, orange ke. Ni black orange lah, dia campur orange. Kita rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap memang. Kau rasa tu dia punya ekstrak orange tu. Kuat tu. Kuat dia rasa orange tu. Maksudnya orange ni memang dia sekali blend dengan buah dengan dia punya kulit. So dia rasa pahit-pahit sikit tau. Dia punya rasa kulit orange tu. Plus dengan ekstrak orange. Memang kena lah dengan kopi ni. Ada apa kak? Ada apa kak yang menarik? Oh ni apa nama yang lekat-lekat tu? Fish magnet kan? Oh pin. Apa harga dia? 70 baht Saya tengok mana yang cantik. Ambil satu. Boleh? Oh cantik beli kopi ni. Apa harga? 190. 190 baht. Oh ni murah 190. Berapa ringgit je? 20 lebih Oh, rupanya dekat atas kedai souvenir shop ni ada galeri tau. Kita tengok gambar-gambar ke, ada artifak ke yang cantik. Dia percuma je bang, free je. Naik terus kat atas. Ni galeri dia. Banyak gambar lah. Gambar Buddha. Banyak gambar belakang ni. Semua gambar belakang ni. Tadi aku tengok view kat bawah kan. Ni view kat atas pula. Macam mana rupa view dia. Mesti lagi cantik. Lagi cantik kat view dia. Wah. Nampak jelas kapal tadi.
Ini aku pergi area apa tu? Area Songkla Old Town ni kan. Aku tak cover semua tau. Tapi dekat sini kita orang pergi pun, terlalu banyak tempat OOTD bang. Aku dah pening lah. Banyak sangat tempat hotspot ambil gambar. Tempat cantik, dia bangunan dia, struktur bangunan pun menarik. Best lah tahun ni, puas hati lah. Dekat sini rupanya Songkla Old Town punya galeri tau. Kat sini kalau macam kau nak belajar sejarah tentang Songkla City of Legun ni, boleh tengok kat sini lah. Dia kedudukan dia kat mana dia jajahan mana. Ni semua sejarah ni. Sejarah Songkla ni. Untuk malam ni kita orang nak makan Wagyu rumah dekat sini. Tempat yang famous ni, Izakaya and Grill Hat Ngai. Ni dia rumah. Nikudake Yakiniku Hat Ngai. Masih ramai orang ni. Nak kena queue dulu bang. Sampailah. Mantap. Dah lama tak kena Wagyu bang. Rindu tu. Mana? Sorry? Oh ni, sorry. Susah tu. Oh, telur. Okey. Buka makan rumah. Kita cari telur tu. Meleleh. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut yang amat rumah. Cari dia mulut. Gini cute ni. Nampak. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah jaga. Ni rumah raya. Tak nak dengan orang lain. Okay, jom. Kita balik. Dah habis dah makan. Pak Lang dah kenyang gila ni. Okay, thank you. Settle makan, kita terus gerak ke Lee Garden Night Market. Jom tengok apa yang ada kat sini. Bangunan yang besar je. Uish, canggih. Oh, dahsyat lah. Boleh panjang lah. Tengok Amian tengok. Macam mana? Okey tak? Oh, smart lah. Macam Lily. Oh, baru. Hitam ada. Oh, yo, akak boleh apa kak? Tengok, banyak. Akak punya hasil tu. Tengok. Mushroom ni dengan Mushroom lagi? apa tak ada tahu. Oh, yang button tu ada? Yang button-button tekan ada? Ya.
Adamnya cantik ah. Sampai tak siap ni? Kakak. Kakak tak siap ni. Okay, jom masuk. Okay, jom, let's go. Aku baru sampai dekat area apa nama Kim Yong Market ni. Cadang nak tapau nasi nasi komok dekat Kai Tok Mina. Lepas tu apa nama? Nak pergi musik dekat Kim Yong Market lah. Nak ucap kacang lah, nak tengok beras lah. Ada ramai orang kirim ni. Aku pun nak beli kacang semua tu. Kacang beras. Oh, beras sini sedap bang. Macam-macam. Okay, jom. Sebaiklah jumpa parking. Oh, sini nak parking punya seksa bang. Kalau jumpa parking tu kira besar rahmat lah. Dekat area Kim Yong Market ni. Ni dia rumah Kim Yong Market. Dia punya tempat jual apa tu? Jual nasi yang komok Kai Tok Mina kat sini bang. Nampak orang beratur depan ni. Punyalah ramai gila bang. Sini memang antara yang paling famous lah nasi komok dia. Jadi aku beli kat sini. Ni dek, cari mami dek. Mami kat depan ni rasanya? Kedai depan tu. Oh, banyak buah. Ni dia. Kedai dia. Sashop tu. Kamu tengok ni ada pelbagai kacang, keropok, asam, gula-gula. Macam-macam ada kat sini pilih nak yang mana. Tak nak? Oh, semua yang sama lah. Okey lah. Boleh lah kak. Yang sama lah semua kak. Ambil 500 gram. Kalau 500 dia murah sikit lah kalau 100 mahal lah. 40 baht. Okey. Beras 3 Kacang dah beli semua lah kacang. Dah beli semua 30 baht satu. Okey. 3 490. High sikit. Okey, sekejap. Bayar. Sementara nak tunggu apa nama, aku punya nasi komok tu siap. Pasal nombor gilirannya jauh lagi. Aku nak pusing-pusing. Sekarang nombor giliran 15 lebih. Aku punya nombor 188. Dalam 30 lebih lagi lah. Sementara tu kita pusing-pusing dulu. Ada banyak air kedai kat depan ni. Oh, ada buah lychee. Ni lychee kan? Oh, kacang. Kacang berangan ni. Buah nampak bila kena air tu dia macam fresh tau. Oh, yeah. Oh, banyak kedai banyak mana bang. Sebelah ni Watson. Ni Watson. Kita try lah, kita ke depan sikit. Kalau tak berjalan ni memang tak sah. Ni salah satu pop menarik kamu singgah dekat Hanyai. Oh, banyak kedai. Oh, straight sampai hujung mana bang? Depan tak ada apalah. Kedai-kedai makan je lah. Ya, aku try masuk dalam ni. Apa jual dalam ni? Oh, banyak jual bag-bag sini bang. Jual bag-bag. Payung pun ada bang. Boleh beli payung. Aku terlupa payung dalam kereta. Tak ada payung langsung. Aduh, sabar je lah. Banyak kedai ni bang. Macam-macam kedai ni jual ubat bang. Jual ubat pun ada. Dengan barang-barang kosmetik. Banyak rupanya kedai dalam ni. Aku tak nak masuk sini bang. Yang aku biasa beli kat luar dia lah. Yang dalam ni aku first time masuk. Lari aku 20 baht. Abang ni tak ada meja. Kat sini dia punya ramah lain macam lah. Semua suruh try kacang.
Takkan makan semua tempat kacang kot. Habis kenyang aku makan kacang. Okay, jom. Kita keluar balik. Tapi dalam tu lebih kurang macam tu lah. Jual kacang jugalah. Tapi banyak gerai-gerai kecil lah kat belah dalam. Belah luar pun ada jugalah. Mata kata lah kalau pergi market ni. Apa sajalah kau cari. Kacang semua ada lah. Aku ternampak apa nama? Ternampak ada kafe tau. Kafe Nescafe depan ni lah. First time aku jumpa dekat Anyai. Kafe Nescafe. Ya dek, tengok apa ada kat situ. Nak try minum air dia. Sama tak rasa macam dalam tin. Ni dia apa? Nescafe Cafe. Kafe Nescafe. Jom. Ni menu adik. Tengok menu dia. Ni ada kopi dia. Weh, kopi yuzu pun ada bang. Lain macam bang. Kafe Nescafe ni. Steady. Tengok apa lagi ni? Menu ada. Oh, ni semua kopi atas ni. Kopi. Ni ni coklat. Ada coklat dek? Coklat ada. Milo apa tu? Milo Power tu. Milo Power apa ada? Ni coklat juga. Tapi ada whipped cream atas ni. Ni blended, ni blended. Ayah blended ke nak air? Air. Air lah, air coklat. Coklat ke Milo? Milo. Milo lah. Milo Power Okey, jadi nak apa Sekejap kita tengok tu. Oh, ni black lime, black amber, espresso matcha, americano honey. Oh, menarik. Oh, nak try ni lah, americano honey lah. Jom kita order dulu. Oh, ni logo cafe dia. Wah, kecil comel je. Oh, sampai belakang. Hi miss, Milo Power satu. Milo Power, lepas tu caramel macchiato satu. Ais. Semua ais lah. Oh, tu ada punya. Oh, okey. Satu lagi yang americano honey. Okey. Itu saja. Okey, boh, kita test air minuman dekat Nescafe Street Cafe ni. Ini yang order pertama ni. Americano honey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa honey dia. Tapi dalam masa sama dia punya rasa Nescafe O tu memang kuat lah. Memang kau lah Nescafe dia. Yang kedua, aku nak rasa ni minuman Adam, Milo Power. Ui, lemak pekat Milo lah. Macam. Dan yang ketiga, caramel macchiato. Ui, sedap caramel macchiato kan. Sedap pun. Caramel macchiato dia. Ayan. Antara tiga-tiga air ni aku paling suka ni lah. Ni memang sedap lah. Dia punya caramel tu memang terasa, waktu dia tak manis sangat. Memang kena dengan tekak aku lah. Boleh buat jambu air. Okey right. Okey, thank you. Setelah sekian lama tunggu bang, dah dapat bungkus nasi kaitok Mina akhirnya. Berjaya juga. Jom kita balik makan ke hotel. Alhamdulillah, kami baru sampai dekat Makro Hat Nyai. Setelah berpuluh-puluh kali pergi datang ke Anyai, inilah first time kita orang nak ke Makro. Jom kita tengok apa yang ada kat Makro ni. Sebabnya dulu kat Malaysia, satu ketika dulu memang ada Makro ni. Dekat Ipoh aku pernah pergi. Tapi sekarang dah tak ada dah. Dah pupus lah Makro di Malaysia. Dekat Thailand je lah yang tinggi. Dekat Anyai ni meriah bang. Banyak kedai bang. Ke sini, kita masuk. Amboi, awet nampak kedai meh lah. Dunkin Donut pun ada. American Cafe, Funky Fries. Datuk ramai orang kak. Pensan kak. Dah macam IKEA lah dia punya konsep, punya susunan barang dia. Aku datang Makro ni aku nak rakam benda yang tak ada kat Malaysia. Benda tak ada aku akan rakam.
Maknanya barang-barang yang rare lah yang ada kat Makro ni. Kita try tengok Kita pusing-pusing dulu. Tapi sini syok lah. Walaupun orang ramai gila, tapi kawasan dia luas. So senang nak pusing tau kat sini. Wah, ni Pokemon punya sabun ni. Rare. Bulu-bulu sini pun rare. Ada tak yang menarik tak? Macam-macam ada Tak tahu pilih mana satu Oh, ni gami hantu ni. Macam menarik ni. Malaysia tak ada ni. Boleh lah ambil tu. Ni kawasan sayur-sayuran, buah-buahan dengan barang basah. Weh, durian mana kau mau? Macam-macam. Besar durian lah. Ni durian apa ni? Montong durian. Nama dia montong durian lah. Steady. Wah, ada sushi kat sini kak. Salmon kak. Tengok. Banyaknya. Gana tengok salmon. Salmon slice pula kak. Ni salmon dengan pulut. Macam-macam ada ni. Pening dia tengok lah. Yang ni, ni kecil sikit. Kat Malaysia tu 197 baht. So kat Malaysia 4 Mana berapa ringgit? 20 lebih? Mesti akan Nak kena banyak sikit lah. untuk orang makan. Okey, ambillah satu. Ni ikan ni. Besar ikan. Ikan apa ni? Allah, susah Thailand tidak tahu. Dekat sini kau tak payah risau lah. Kalau bahagian daging tu, kalau daging halal, dia tulis siap-siap lah. Bahagian daging halal, ayam, lembu semua kat sini lah untuk dagingnya. Kalau macam yang non halal belah belakang ya. Ni semua kebanyakannya daging bakya lah belakang ni. Wah, kalau keemasan ayam ni, ya Allah. Terliur ni bang. Ni ada promosi roti ni, buy one free one. Ni apa ni? Dairy dough. Ni mochi ke? Tapi dalam ni coklat, kenapa? Kunafa? Dia sedap lah. Boleh lah ambil tu. Kalau 176 dalam belah-belah lah. Dekat 20 lah harga dia. Serius lah? Lagi murah. Sekejap letak ni. Letak balik. Ni tebal lagi tak? Tebal? 4 kilo. Ni macam tebal lagi. Ini boleh tebal lagi. Tebal lagi. Menarik. Boleh lah ambil ni lah. Sedap belum ni. Mantap. Rasanya aku dah hampir membuat satu pusingan lengkap dekat Makro ni. Dia nak selesai lah. Dah sampai ke kaunter lah. Ni bang, kaunter depan. Aduh. Okey, selesai lah kita orang membeli belah yang barang yang joet ni. Jadilah ya. Jangan tak ada. Dah bantal dia memang wajib. Kita orang sempat singgah dekat 7E viral Hak Nyai ni. Sebab dia punya 7E macam ala-ala Jepun. Ada background bukit kat belakang. So sempatlah kita orang bergambar sekejap. Okey, kali ni kita orang nak jalan jauh sikit. Bukan area Hak Nyai, bukan area Songkla. Nak pergi cari pot makan viral seafood. Nak tahu kat mana? Jom follow aku. Alhamdulillah, sampai juga kita orang ke kedai makan seafood halal viral di area Chana. Chana ni jauh ke bang? Daripada Hak Nyai lebih kurang 43 minit. Dia jalan lain daripada Songkla tau. So kat sini pun ada area pantai ke. Kedai makan pun betul sebelah pantai. Memang syok ah. Jom tengok macam mana apa restoran dia, apa yang menu dia sediakan kat sini, apa makanan yang viral. Kita sama tengoklah. Okey. Jom. Cantik bang kedai dia bang. Memang tu pantai. Luas kat dia punya restoran dia. Not bad.
Amboi demo. Awet turun main dah. Okey Dam, seronok? Okey, dia punya pantai lembut pasir dia. Dekat sini memang tak ada line langsung mana aku punya handphone ni. Tak ada coverage langsung. Oh ya Dam, okey ke? Tak ada coverage langsung. Memang tak boleh buat apa sini. Memang kena layan suasana kat sini je. Tak boleh nak mesej, tak boleh nak post story, apa pun tak boleh. Ada ketam tak? Ha? Alamak, jellyfish kat mana kak? Ya betul Mana? Tengok. Banyak jellyfish kak. Ni satu. Ni satu. Banyak ni jellyfish. Alamak, yang pegang ayat Emian nanti digatal badan tau. Nanti digigit. Bahaya. Selain daripada Now kat sini, kat belah sana ada banyak restoran lain tau. Restoran makanan seafood yang lain lah. Tapi yang kita orang pergi kat sini lah, sebab dia macam famous kan. Banyak lalu kat TikTok. Lepas tu belah kiri aku ni pun ada kat kedai makan. Ada satu lagi. Satu ke dua lagi kedai makan belah sini. So kat sini meriah jugalah tepi pantai ni. Banyak jugalah kedai makan. Aku tengok dia punya air laut macam jernih kat bang. Daripada sini nampak dia punya batu karang, pasir-pasir dia boleh nampak jelas. Okey juga air laut dia. Alhamdulillah. Tu dah menu-menu sampailah. Apa menu ni ya? Antaranya kerang bakar Kerang bakar. Ketam ada. Ni ketam masak apa ni? Susu, milk. Ketam masak susu. Ni lobster lobster ada. Toge goreng. Ini ayam ayam goreng tepung. Tendon. Tendon. Telur dadah. Salmon pun ada. Lain macam. Okay, jom kita makan dulu. Ni baru sampai. Lagi 2 menu. Tom yum ayam dengan ayam paprik. Okay, aku nak rasa dia punya lobster dulu. Ni cicah dia? Bukan, ni udang galah. Udang galah, bukan lobster. Bukan. Okey. Silap. Sorry. Seekor 200 baht. 200 baht. Udang galah Cicah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Speechless. Dah Memang tebal tu memang ada besar masuk isi terus dalam mulut. Isi yang besar. Layan. Mau kita makan. Sini pusing sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa ni? Telur dadah. Ya. Sontam ada. Aku rasa telur dadah tu. Dengan ayam ni. Sedap tom yum ni. Sambal je. Ni sontam. Spicy sontam. Ya, abang nak makan. Masuk dah pedas lah. Ini sontam ni. Ni dah rasa dia punya apa nama? Dia punya ayam paprik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam paprik dia macam goreng biasa. Bukannya macam goreng paprik kan macam kalau Malaysia kan pek merah kan. Macam goreng biasa. Ada peristiwa dekat tepi laut ni. Demo nak tu. Tarik jala. Patutlah ramai orang kat sini. Tengok tarik. Sama-sama kita saksikan hasil tangkapan pada hari ini. Adakah lumayan ataupun kurang lumayan? Banyak obo-obo kak. Allah, ada sikit lah kak. Ada 2-3 ekor kak dengan ketam. Jadilah. Banyak ikan ni, ada 4-5 ekor 5 ekor. Okey lah, kecil-kecil ikan lah. Comel-comel lah. Banyak Betul lah. Nanti boleh dimakan. Betul. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya review kat Anyai. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kamu semua. Hopefully kamu enjoy tengok video ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku next video. Bye-bye koma.
Assalamualaikum.